Apa dia? Telan makanan tu dulu baru nak bercakap. Hei, kenapa awak tak letakkan daging dalam makanan hari ni? Pergi cari keluarga yang makan daging setiap masa dan awak jadilah anak angkat mereka. Apa benda ni, Kiko? Saya tak perlukannya, awak ambil lah. Apalah? Boleh melukis kan? Janganlah berbazir. Awak pakailah pada bibi awak. Nak guna cermin ni. Saya tak boleh nak akak bibi saya setakat mana besok. Kalau ia pun tu dah melampau lah. Awak nak bersolek? Maaflah sebab biarkan awak seorang. Kami pun nak berlatih sekali juga. Awak semua... Kenapa lambat? Awak rupanya. Awak nak apa? Ketua pasukan tengah sibuk bekerja keras untuk lepasi kubu kurungan. Awak ni pula sedap-sedap je tidur dekat sini kan? Walaupun awak pemain solo, cubalah serius sikit. Sekarang adalah musim yang paling elok di Encrad. Dan hari ini pula cuacanya sangat baik sekali. Hah? Masuk dalam kubu pada cuaca macam ni satu pembaziran. Awak ni memang takkan faham kan? Kalau seharian kita duduk dekat sini, maksudnya sehari kita telah hilang di dunia nyata, tahu tak? Tapi sekarang ni, kita berdua masih lagi hidup di dalam Encrad ni kan? Tengok, udara dan cahayanya sungguh nyaman sekali. Iya ke? Cuaca ni tak adalah istimewa sangat. Apa kata awak baring sekejap, nanti awak fahamlah. Sampai sekarang pun awak yang kena jaga mereka ni semua, betul kan? Boleh tahan juga awak ni boleh jaga semuanya seorang-seorang. Yalah, bukan sikit ni, banyak nak kena jaga. Tak susah. Mereka dah macam keluarga saya sekarang. Tengok ni, makanan kegemaran kamu ya. Macam mana? Nampak sedap kan? Kamu semua ni memang dah tak boleh nak tolong saya kan? Awak memang tak disukai, betul tak? Onodera mesti dalam perjalanan ke sini. Apa? Onodera? Bila dia akan muncul, mereka mesti jadi macam ni. Apa khabar Ichijo, Kirisaki? Saya datang nak tolong awak berdua. Lama tak jumpa awak semua. Jadi mereka bagi awak semua keluar ke hari ni? Macam mana dengan perasaan awak, okey ke? Hai, M di sini. Nak tahu lebih lanjut tak pasal pengalih suara? Jom kita layan Double P Production di YouTube sekarang juga. Korang boleh kenal ramai lagi pengalih suara dan lihat sketsa-sketsa atau video pendek diorang yang sangat kelakar tau. Kita buat sampai jadi. Lepas tu kalau nonton video ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye!